Lagi berbaloi sebenarnya kalau kita keluarkan item 5 gram ataupun item 1 dinar macam ni berbanding item 1 gram daripada akaun emas gap kita. Kenapa saya kata dua item ni lagi berbaloi berbanding 1 gram? Sebab untuk dua item ni 1 dinar 5 gram macam ni, gold premium ataupun bahasa mudah dia, kos upah, kos cetak, kos penghasilan dia memang sangat murah. Sebab apa? Sebab item 1 dinar macam ni contohnya, gold premium dia barulah RM10. Untuk 5 gram yang macam ni barulah RM10 juga. Kalau lah item 1 gram macam ni, gold premium dia adalah RM15. Bayangkan kalau lah kita nak keluarkan 1 gram macam ni sebanyak 5 keping bersamaan dengan 5 gram. Kalau 5 gram ni barulah RM10, 5 keping 1 gram macam ni kos dah sampai RM75 gold premium sahaja. Jadi kalau dengan public gold, lagi besar item, lagi rendah kos premium yang dikenakan. Jadi untuk newbie gold saver, teruskan konsisten menabung dengan sabar. Try target dapatkan item 5 gram ataupun 1 dinar macam ni. Kemudian kita terus menabung lagi untuk dapatkan item yang lain yang lagi besar. Untuk siapa yang masih lagi belum ada akaun Emas Gap Public Gold, boleh rujuk pin video saya ataupun klik link di bio untuk saya bantu.